Satu laporan polis dibuat terhadap calon Perikatan Nasional PN Abdul Muhaimin Malik, 44 tahun, berkaitan dakwaan dirinya menipu dalam permohonan untuk mendapatkan tauliah mengajar agama di negeri Perak. Laporan polis itu dibuat Parti Amanah Negara Amanah di Ibu Pejabat Polis RIP di Tapah sekitar pukul 2.30 petang. Timbalan Ketua Pemuda Amanah Perak Ahmad Munziri Kabir berkata, laporan polis itu dibuat bagi membolehkan siasatan dijalankan pihak berkuasa terhadap dakwaan berkenaan. Menurutnya, calon PN terbabit didapati tidak mematuhi syarat pentauliahan mengajar agama kerana memegang jawatan dalam parti politik. Menurutnya lagi, isu yang diketengahkan oleh amanah itu bukanlah perkara remeh kerana ia membabitkan maruah institusi agama, integriti pentadbiran negeri dan kedaulatan raja berperlembagaan. Tambahnya, Sultan Perak juga telah berkali-kali memberikan peringatan dan amaran secara terbuka agar institusi agama tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik. Masyarakat khususnya rakyat di negeri Perak berhak mengetahui kebenaran dakwaan tersebut dan menolak mana-mana individu yang memperalatkan agama untuk meraih kuasa selain sanggup menipu demi kepentingan diri.